Malaysia kahwin okey. No Pakistan kahwin, cousin no kahwin. Kalau you ada sini girlfriend ke wife ke, tapi nanti you balik Pakistan, you punya mother suruh you kahwin sana cousin Pakistan, you mau ke? Tak mau. Iya ke? Kenapa tak mau? Tapi you punya mother nak juga. Dia cakap you kena juga kahwin cousin. No, sayang. Ada wife ada kan Malaysia. Tapi kenapa banyak sini wife pun ada, Pakistan pun dia kahwin dengan cousin? Kenapa? Adalah siki-siki ada. Okey, macam mana you cakap dengan you punya mother, you dah kahwin dengan Malaysia orang? Saya mother, saya wife ada, Malaysia ada. Ada. Malaysia ada, anak ada, rumah ada, kedai ada. For business kan? Kedai ada. Why cousin wife? Tak lah, ini dari dulu Pakistan cousin kahwin. Siki-siki cousin. Tapi kalau mother cakap apa Malaysia pun jadi, kahwin. No. You punya mother cakap apa pun jadi, kena kahwin juga. Macam mana? No, ini my life adalah. No, ini saya mother anak girl kahwin Pakistan. Itu sister husband kahwin dua. Mother accept, no accept. Saya sister husband. You punya sister, punya husband, okay? Kahwin dua. Saya mother accept, no accept. Ini Malaysia bini mother father ada. Saya cousin kahwin dua. You saya bini mother father menangis kan. Ini macam kan. Saya no kahwin cousin. Okay, kalau mak you cakap nak juga. Oh, bismillahirrahmanirrahim. No. Macam mana you react to you punya mother? You kena No. Saya live, saya no kahwin, saya one kahwin okey. Malaysia kahwin okey. No Pakistan kahwin, cousin no kahwin. Ini. Tapi dia cakap apa pun jadi nak juga, kena juga last. Betul lagi sikit marah. Block mother.